Assalamualaikum semua. Acik sebenarnya dah lama dah nak minta maaf kat Tuan Guru Hadi Awang. Tapi level Tuan Guru, dia akan anggap Acik tak buat salah pun. Cuma lalat atau kemuncup yang tiba-tiba melekat lah. Tapi lebih baik minta maaf lah. Minta maaf lah Tuan Guru. Terutama dalam keadaan sekarang, umur pun dah nak habis dah ni. Malaysia kacau bilau. Dulu Acik tak faham. Tuan Guru ni bila dia bentang politik dunia, memang tajam. Tapi dengan otak yang sama yang tajam tadi tu, bila dia bab politik negara sendiri, tumpul. Macam kontradik tau. Dengan dia otak yang sama tapi macam kontradik. Tapi lah pada masa tu Acik anggap dia orang politik dulu, Tuan Guru kemudian, ulama kemudian. Memang bila politik ni memanglah berubah dan kontradik lah. Jadi nak cerita dia, dulu ni dia nak UG dengan UMNO kan. Acik masa tu lawan lah. Bla 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 bla, tertubuhlah amanah. Last PKR dan amanah sendiri yang UG. Tak apalah yang itu tu. Muktakhir ini sesuai dengan penuaan Acik lah. Barulah Acik faham. Kalau pas nak ke Putrajaya pada ketika itulah. Sekarang pun boleh. Pada ketika itulah masuk PKR dan Acik anti UG. Caranya gabung dengan UMNO lah ketika tu. Jadi poin seorang ulama ialah apa guna jatuhkan ulul amri teras Melayu Islam untuk ganti satu yang benda yang gahar, yang tak pasti. Kalau kita nak hapuskan rasuah, ganti terhapuskan rasuah. Ataupun muncul rasuah yang baru pula. Hapuskan kartel, memanglah kartel tu Melayu, tapi dia hapuskan dengan yang berbilang kaum, muncul pula kartel yang berbilang kaum. Nampak dia sesuatu yang tak pasti. Dalam masa yang sama, Melayu Islam terancam ataupun diperjudikan. Dia benda yang tak pasti. Jika rasuah bilion-bilion pun, betul rasuah tu perlu dilawan lah. Tapi lawan yang cara bagaimana? Kalau bilion-bilion, berapa nilai bilion yang sama nilai untuk runtuhkan teras pemerintahan Melayu Islam pada ketika itu. Pada ketika itu Melayu Islam memerintah secara teras tetapi berkongsi kuasa. Ini yang Tuan Guru fikirlah pasal dia nak UG tu. Kalau kita road to Putrajaya lon ni, kita boleh hanya UG lah dengan UMNO. Maknanya dia dalam masa yang sama check and balance UMNO, tetapi dalam masa yang sama mempertahankan teras Melayu Islam pada ketika itu. Jika selama ni golongan resis Melayu Islam memerintah lah, yang orang tuduh lah, UMNO resis, PAS resis, apa punya pemerintahan Malaysia resis, paksa orang masuk Islam, menindas berapa juta golongan yang bukan Islam ni, yang bukan Melayu ni, yang telah dihapuskan, mati ataupun dihalau dari negara. Berapa? Jadi pada ketika ini naiklah parti berbilang bangsa PKR sebagai teras, dan ada kawan-kawan pakcik yang baik-baik di dalam tu lah. Jadi poin dia ialah pada hari ini jatuhlah teras Melayu Islam hari ini, dan Allah izinkanlah. Mungkin dia suruh, Allah ni maha mengetahui, dia suruh UMNO cuci sikit, rendam, serta-serta sikit. Dia takkan bersih sepenuhnya. Mana-mana parti pun dia takkan sempurna lah, tapi Allah izinkan jatuh lah. Dan apabila jatuhnya teras Melayu Islam ni, akhirnya ni yang kita nampak ni, dia muncul golongan resis yang bukan Melayu. Dia memberi definisi perkongsian kuasa yang dia punya definisi sendiri. Nampak tak? Jadi kita straight to the point. Sekarang ni kita berhadapan dengan gulungan resis Hindu. Tapi sebenarnya rakan-rakan pakcik yang mempunyai pengetahuan dalam agama Hindu, daripada golongan Brahma lah, dia kata India, asal yang British bawa ni adalah India yang telah dihukum. Tamadun dia orang lebih kenal India daripada kita Melayu ni. Jadi kalau kita dulu kita ada ISA, ada apa untuk mengawal ni etnik pelampau ni, tetapi India di tamadun ni yang beribu tahun, dia telah mengawal etnik ni melalui kasta. Memang dia layak. Itu kata dia. Dan dia kata apa, dia bukan Hindu, dia ada dia campuran. Jadi dia Hindu, dia tak buat macam ni. Jadi pakcik tak tahu nak istilah golongan resis Hindu ni. Kalau pakcik kata guna istilah golongan resis Hindu, pakcik rasa tak kena pula. Tapi kata bagi tahulah golongan resis yang menggunakan nama Hindu ni. Ini yang Malaysia berhadapan sekarang ni. Yang dia rasa dia ditindas, dia insecure. Dia rasa kalau dulu ketika pemerintahan Melayu Islam dulu, katakanlah dia ditindas, elok-elok ya dia jadi cikgu kita, elok-elok ya dia jadi doktor kita kan. Bila kita sakit siap kena marah dengan dia, you tak pandai jaga, you macam mana gigi you elok je dia marah kita. Tak ada pun rasa perkauman. Macam mana cikgu kita, cikgu India, elok je masa pemerintahan teras Melayu Islam yang dulu lah. Tapi cuma yalah rasuah lah masalah dia. Jadi di sinilah pada hari ini, sementara pakcik ada umur lagi, pakcik nak minta maaf lah pada Tuan Guru Hadi Awang. Tajamnya beliau ni pada politik dunia, sebenarnya lebihlah tajam dia pada politik negara, tanah air dia sendiri, bangsa dia sendiri. Cuma yalah pakcik budak
Dan pakcik tak mewakili PSM. Pakcik dah lama tak aktif PSM dan akan keluar PSM lah. Bukan sebab marah PSM ke tak, banyak ilmu pakcik belajar dengan kawan-kawan PSM ni. Tapi keadaan sekarang ni membuatkan pakcik akan pergi ke kanan. Pakcik hanya ambil posisi pakcik lah, tanpa memperlekehkan posisi kawan-kawan pakcik, kawan-kawan dalam PKR, kawan-kawan dalam Amanah, kawan-kawan DAP. Teruskan. Sebab posisi yang bertentangan dengan posisi, sama-sama posisi, ini semua dalam kehendak Tuhan lah. Dan akhirnya posisi yang bertentangan ini dia akan menghasilkan satu dasar yang bulat, yang tidak lagi tajam. Kamu tajam, pakcik tajam, dia tajam. Bila kita berlawan, dia akan jadi satu perkara bulat yang tidak lagi tumpul lah. Ini perkara mana-mana, macam bumi kan dia bulat kan, batu kat sungai bila berguling-berguling jadi bulat, dia tidak tajam. Ini lumrah alam lah, sunnatullah lah. Jadi pakcik akan memilih ke kanan. Pakcik akan memilih kanan. Tak semestinya pakcik masuk dalam parti kanan lah. Untuk pakcik bergerak dalam cara yang kau takkan faham, pakcik bergerak bagaimana, pakcik masih belum lagi memerlukan parti kanan lah. Yang perlu parti kanan, of course lah, teruskan lah. Pasal posisi masing-masing, ini semua kehendak alam, teruskan. Jadi pakcik tegaskan, pakcik bukan mewakili PSM. Pakcik akan meletakkan jawatan PSM. Pakcik dah lama dah tak aktif. Dan yang keduanya, pakcik nak minta maaf pada Tuan Guru Hadi Awang lah, betapa tajamnya pemikiran dia yang sebenarnya. Pakcik terlalu budak untuk memahami benda ni lah. Jadi kawan-kawan India, kawan pakcik ramai India, pakcik mengambil posisi ni kawan yang kecil hati lah. Pakcik hanya melawan resis India yang menggunakan Hindu tu, tapi sebenarnya dia bukan Hindu lah. Pakcik tak tahu dia menggunakan Hindu, dia menggunakan sentimen, dia berlindung, dia kebal dalam undang-undang, dia merusuh. Kita nak tegakkan undang-undang ni cukup dengan sekular. India yang sekular, India yang ada ideologi ekonomi kiri, India yang dia memeluk agama Samawi lah, Kristian, Islam, dia lain sedikit. Dia tahu benda bagaimana. Jadi untuk melawan, untuk melaksanakan negak undang-undang dia, kita terpaksa pula menggunakan cara sendiri. Dia hanya melahirkan kelompok yang tidak lagi percaya kerajaan melaksanakan undang-undang tu, dia akan ambil cara sendirilah. Jadi pakcik memilih ke kanan tapi kau tak akan nampak pakcik lah bagaimana pakcik bergerak lah. Cumanya itulah tadi yang pertama sekali, pakcik nak minta maaf dan terima kasih kepada parti pakcik PSM. Terima kasih pada kawan-kawan India pakcik. Dan tadi pakcik mengumumkan pakcik akan ke kanan. Dan yang utama sekali, pakcik nak minta maaf pada Tuan Guru Hadi Awang sajalah.